datang ke video kami meraihkan alam semula jadi dan biodiversiti. Mari kita bersama-sama meneroka keindahan alam semula jadi dan kepelbagaian kehidupan yang ada di bumi kita. Hutan tropika adalah rumah bagi berbagai spesies tumbuhan dan haiwan. Di sini, kita boleh melihat burung kekak tua yang berwarna-warni, monyet yang melompat dari pokok ke pokok. Harimau yang mengintai mangsanya. Hutan tropika ini memainkan peranan penting dalam mengekalkan keseimbangan ekosistem dunia. Di bawah laut, terumbu karang menawarkan pemandangan yang menakjubkan. Ribuan spesies ikan berenang di sekitar karang yang berwarna-warni. Namun, terumbu karang ini terancam perubahan iklim dan pencemaran. Kita perlu berusaha untuk melindungi harta karun bawah laut ini. Malaysia adalah rumah bagi banyak spesies unik seperti gajah, harimau dan bunga rafflesia yang besar dan menakjubkan. Kita beruntung memiliki kekayaan biodiversiti ini yang perlu kita jaga dan pelihara. Banyak usaha telah dilakukan untuk memelihara alam semula jadi kita. Kita boleh membantu dengan menanam pokok, membersihkan pantai dan menyokong pusat pemulihan haiwan. Setiap usaha kecil yang kita lakukan dapat memberikan kesan yang besar di alam sekitar. Meraihkan alam semula jadi dan biodiversiti adalah tanggungjawab kita semua. Bila kita bersama-sama menjaga dan melindungi keindahan ini untuk sedepan yang lebih cerah.